Bertaubatlah. Bertaubat ni maksudnya kita balik kepada asal menjadi hamba Allah. Sebab tu dia kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia lahir bersih. Jadi kemudian baru kita ni melakukan dosa. Taubat itu maknanya kita balik semula dalam keadaan bersih. Iaitu berhentilah melakukan perkara dosa. Kalau dia tak semayang, berhentilah pertinggalkan tinggal solat itu. Mula sekarang semayang. Hatta Ibu Anis Zambi, Habibullah. Orang yang bertaubat dari dosanya, Allah kasih dia. Nah, Allah ini tak heran kita banyak dosa. Tapi kenapa kita tak mau kembali kepada dia? Itu je. Sedangkan dia itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dan pintu keampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Nampak? Betul. Dan ada seorang yang masuk Islam di hujung akhir hayat. Dia tak sedang solat. Dia masuk Islam dan mati. Dia masuk syurga. Sedangkan hidup dia 70 tahun dengan zina, berjudi, mencuri dan minum arak. Sebab itulah luasnya keampunan Allah. Dia dengan kalimah syahadah saja, Allah ampunkan segala dosanya. Dan seorang pelacur. Zaman Bani Israel, dia ni pelacur lah. Bukan main macam TikTok tu, biasa je. Pelacur. Nah, pelacur ni bukan zina sebulan 2 kali. Sehari 4 kali. Nah, bertahun-tahun. Oleh kerana dia ni umat Nabi Musa AS, beriman dengan Allah, tapi fasik. Satu hari dia kesiang sangat anjing, yang sangat dahaga, dia ambil tudung dia tu, scarf dia pakai, dia ikat di kasut dia, dia buat cedok air, telaga, beri minum anjing. Kerana itu Allah ampunkan dosanya melacurkan diri berpuluh-puluh tahun. Allahu Akbar. Dan dia masuk syurga. Kerana Allah ni sangat suka memberikan ampunan. Waktu mana-mana yang berdosa, alhamdulillah. Kalau kamu sedar, orang yang berdosa sedar saya berdosa, itu yang terbaik. Yang tak bagusnya kita berdosa, tak sedar kita ni berdosa.